Assalamualaikum and good morning. Hari ni aku nak buat review tentang satu holiday park dekat Lake Tekapo, Lake Edge Holiday Park. So basically Lake Edge ni antara holiday park yang agak famous lah di kalangan campus dekat New Zealand dan also dekat maybe seluruh dunia. Sebab dia punya tempat dia memang well maintained, memang cantik dan berhadapan dengan Tasik Tekapo. Inilah pandangan depan campground ni, holiday park. Situ banjaran Southern Alps. Sekarang ni masih lagi di penghujung winter. So itulah Lake Tekapo yang membiru, macam ada hijau turquoise sikit. So awal-awalnya bila kita sampai di sini, kita akan sini dia punya reception. Okey, tapi dia tak buka lagi lah. So kalau kau nak check out early ke, so kau just masukkan je kunci kat dalam box tu kan, macam ada kereta ni masuk kan. Sini tulis kalau ada vacancy, no, tapi aku rasa ada je. Sebab sekarang ni tengah low season. So kita jalan. Lawa guys, sejuk-sejuk ni kan. Sekarang ni rasanya dalam 1 darjah Celsius saja. So dia punya park dia memang besar. Dekat sana semua, kat sana kalau kau tengok ini antara ni map dia lah, park ni. So aku dekat zone yang kat sini lah, yang awal-awal ni. Yang sini semua tak ada orang lah. So maybe time-time peak kan, macam summer tu ramai lah. So biasa harga untuk campground ni dia akan kira per person lah. Campground tu maksudnya kau pakai motorhome lah. Aku tak rasa time-time ni ada orang pacak kemah sebab sejuk nak mati ni. 1 darjah Celsius, mana nak tahan lah kat luar ni. So ini salah satu contoh dia punya type of accommodation lah. Ni macam cabin lah. Cabin ni kira macam the whole unit ni is yours ya. Siap, maybe ada katil, ada tempat masak sikit kot aku nampak tadi. Kalau ada ni ada tempat makan. Very simple lah, very simple. So this one kau menginap sini, maybe kau boleh parking kereta kat sini. So dekat atas-atas tu semua tu semua camper van ataupun motorhome punya parking lah. So jalan lagi. So sini ada playground. Budak-budak pun tak nak main lah, tengah sejuk ni. Sekarang ni cuaca agak hujan sikit. Ni ada commercial development coming soon. Agak-agak kalau kau mampu kau beli, boleh beli satu lah kot. So kau akan jalan terus. So ini antara jalan nak masuk ke unit dia. Kat atas tu ada macam rumah yang agak besar lah. Okay, nampak ni campground entrance 100 meter ahead. Macam aku cakap tu, kat atas ni pun kira macam campground juga. Nampak? Kalau kau tengok yang ni, ini salah satu type of caravan lah. Ini dia panggil Airstream. Kita kena tunda pakai apa? Pakai 4-wheel ke. Tapi aku tengok kat sini kereta pun boleh tunda. Macam kat Malaysia ni biasanya yang tunda tu 4-wheel lah. Kalau kat atas tu tengok rumah tu macam unit dia agak besar kan. Nampak tu. Untuk family okey lah kot. Kalau yang berdua macam aku rasa yang kecil-kecil ni pun just sufficient. So kalau kau nampak kat situ, ni macam common area tau. Aku tengok semua orang melepak kat sini. Ada sofa, ada TV, ada macam heater. Aku tengok macam ada, nampak serombong kan. Ada macam kayu api kot, diorang bakar, nampak tu. Nampak orang melepak lah. Macam common area. So itu semua unit-unit cabin. Aku nampak tu macam ada katil double decker border kat tu. Mungkin yang tu lah, yang kecil-kecil kan tu very simplenya
accommodation mungkin ada katil lah kot. Sebab kalau nak masak-masak, boleh pergi je dekat dia punya common shared kitchen tu. Semua lengkap. Nanti aku bawa tunjuk sekali. So ni dia punya entrance. So kalau kau nak masuk sini, dia ada passcode dia tu. Dia akan bagi. Setiap kali ni ada passcode. So sini boleh walk 10 km sejam aja. Naik ke atas sikit. Ni. Memang secure lah tempat ni. Security dia ada, CCTV dia ada. Semua inilah, be monitored lah. Ada arnab pula. Arnab liar ni. Masa aku order datang sini kat jalan raya kan, lewat tempat kita, selalu yang mati macam biawak, anjing, kucing dan binatang-binatang yang kecil yang selalu melintas kan. Kat sini banyak arnab yang terkorban. Kadang kesian nak tengok. Comel arnab tu. Okey, sini start campground lah. I rasa dia campur-campur tu pun ada macam cabin juga. Sini banyaknya motorhomes. Sini dump station. Sini tempat kau membuang segala najis-najis, segala grey water ni yang kau pakai cuci tangan kan. Sini dia punya tempat cuci najis ni lah, dump station. Sini pun ada dump station. Yang itu grey water, yang itu black water. Yang ni yang waste lah. Tempat dia memang nyaman lah. Kalau kau tengok kat sini, ada bermacam-macam jenis motorhomes. Yang ni yang jenis kecil ya. Macam Toyota Light Ace kan. Yang ni tak ada tandas. Yang besar-besar ni semua ni biasanya ada tandas. Itulah kalau korang malas nak bawa motorhome, bawa kereta biasa boleh lepak kat sini. Harga dia lain sikit lah. Sebab kalau harga yang motorhome ni dikira kepala. Kalau 2 orang, satu motorhome kira murah sikit lah. So campground semua kat ni, dekat belah sana nampak putih-putih tu. Besar lah tempat ni. So kalau dapat spot yang depan ni, memang menghadap lasik lah. Awal lah. So that one, macam aku cakap tadi, another campground. Nampak tu, susun atas tu, another campground. Okay, sini salah satu common area. Dia ada TV dengan dining room. Cuba kita masuk jap. Ada orang tidur dalam tu lah. So malas nak ganggu. Ni kira playground ni. Ada trampolin. Sonok lah budak-budak ni. Tapi lah time-time sejuk ni, tak ada lah kot siapa nak pergi. Oh sini tulis staff kot. Staff dia agaknya. Staff accommodation. So dari sana, dekat sana, sampailah kat ujung sana. Jauh ni. Aku nak pergi pun penat dekat ni. So dekat atas tu semua ni lah, kira campground lah. Bawah tu unit-unit cabin. So kalau tengok sini, macam aku cakap tadi, aku dekat sini. Kat ujung ni rasanya, jauh ni. Ni semua recycling punya waste dia adalah, dia tulis tu botol ke, kaca ke, general waste ke. Ini kalau kau tak tahu benda nak classify, kau bubuh dekat merah ni. So ini pun macam shared space yang korang boleh guna. Sini ada barbecue punya area. Yang ini semua pakai gas. Tengok sikit. Tapi itulah, nak guna risau juga. Faham ya kan? So ni tempat air rahu cantik ni, macam slab. So ini boleh lepak ni
petang-petang ke malam-malam boleh lepak ni. Bawah tu ada lagi. Sana tu aku tak tahulah unit diorang ke tak. Besar lah. So inilah dia Lake Tekapo. Sungguh menenangkan. Oh. Dapat unit kat sini memang best lah kot. Ini agaknya antara hot punya unit lah. Sebab betul-betul nampak ni. So kat sini ada shed area dia panggil. Dia ada, sini ada tandas. Sini ada shed kitchen yang korang boleh masak. Orang pun dah start masak dah. Ada kuali kena bawa sendiri lah. Maksudnya korang kena pakai yang dah ada disediakan dalam camp motorhome korang. So kalau tengok, situ ada peti ais, ada dapur induction cooker, ada oven, sini ada freezer. Aku tak masuk dalam lah, orang tengah masak ni. So ini bathroom, sini ada ni lah. Kalau kau nak buat laundry kan, kat sini boleh buat laundry. Cuba tengok jap. Okay, boleh pakai kad, senang, boleh basuh. Ni dia punya harga, $6 per wash. Ni dryer. Itu macam nak tukar-tukar lap, nak settlekan baby ni kan. Tu OKU. Sini tandas. Okay, sana pun ke campground. Kita pusing balik. Baguslah fasiliti kat sini, memang lengkap. Memang semua, aku rasa ni yang fasiliti standard kot. Standard yang perlu ada dekat holiday park. Sebab yelah, ada yang mungkin nak stay lama kat sini. Diorang punya style kalau duduk sini, kita macam kita duduk semalam je lah. Diorang mungkin duduk berhari-hari kat sini. Diorang just spend time with their families ke, dengan friends, berjalan ke aku punya motorhome. Setiap site semua dah ada power box ni semualah. Kau just cucuk je dekat ni. Dia panggil shore power kan. Dan semua peralatan elektrik kau dah boleh pakai. Okay, ni satu lagi area, shed area. Situ ada kitchen. Situ ada tandas. Sana punya tu lagi besar lah. Kat sini just dia nak cater area sini kan. This is the area lah. Ada orang tak dalam ni? Aku boleh buat tour sikit. Okay, boleh. So sama je macam tadi. Okay, dia ada stove oven gas. Dia ada toaster. Ada microwave. Ada induction cooker. Sini pakai induction lah. Sini lagi, sini ada fridge kalau kau nak letak barang-barang nak masak ni, barang segar korang. Sini ada freezer. Freezer pun dah ada frost dah. Dan sini semua kitchen. Dan setiap kali guna korang kena bersihkan Ni dia punya rules dia dah. Sini ada air panas. Tak payah masak. Tu ni je, tekan je lever tu dia keluar. Okay. Kita balik ke kita punya motorhomes. So basically itulah sedikit sebanyak yang secara ringkas lah aku tunjuk tentang fasiliti yang ada dekat Lake Edge Holiday Park dekat Tasik Tekapo, Lake Tekapo. So semoga benda ni bermanfaat dan korang boleh dapatkan more detail info dekat diorang punya mesti ada Facebook ni, Facebook ke ataupun TikTok ataupun IG. So contact number pun ada kat situ. Ni just aku nak bagi gambaran yang maybe lebih sikit lah yang mungkin ada dekat dalam ni kan. Okay guys, ciao.